Kau tahu tak? Peugeot motorcycle ni lagi lama daripada flat yang kau duduk tu. Dia dah berumur 125 tahun guys. Tapi sekarang baru dia masuk Malaysia. Tapi dia masuk dengan 4 model sekaligus. Ini adalah model pertama, Speedfight 150 4+. Kenapa 4+? Sebab ini adalah generasi keempat dan dia telah dijual sebanyak 800,000 unit sejak tahun 1997. Okay, laku jugalah kan. Kalau kita tengok dia punya saiz ni tak adalah besar mana. Dekat bahagian depan ni, ni adalah lampu DRL dan yang uniknya dia ada 2 lampu LED berkembar sebagai lampu utama. Dia punya rim ni bersaiz 13 inci, warna macam gold-gold sikit dan dia ada ABS dual channel depan dan belakang. Walaupun sekarang dah tahun 2026 tapi dia pakai meter LCD je. 5 inci, semua maklumat tunggangan ada dekat sini lah. Ada satu ciri unik pada motosikal ni. Dia punya tangki dekat sini guys. So kau kena pakai kunci lah. Skuter ni pakai kunci biasa je. Kalau kau nak buka seat, just tekan ni dan inilah dia punya ruang. Bagi aku agak besar juga. Memang muat kalau kau nak letak helmet dan tools-tools kecil macam ni. Nak tunjukkan dia racing kan. So dia ada spoiler, lepas tu dah nama Peugeot dia mesti ada lampu 3 jendela. Speedfight 4+ ni dia guna enjin 150cc Smart Motion. Power dia dalam 12.5 HP dan 13.2 Nm of torque. Datang dengan beberapa color lah. Antaranya ada warna merah, hitam, kelabu dan warna hijau ni limited edition. Harga dia berapa? 10,000. So, rasa berbaloi tak nak beli? Komen dekat bawah.